Perdana Menteri Malaysia Madani. Firaun tu ada jasa. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Madani. Jika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk jadi Presiden UMNO, malaikat pun lagi malam. Perdana Menteri Malaysia Madani. Yang telah bersetuju untuk menghantar bantuan yang lebih besar kepada Israel dalam usaha pemulihan ini. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Madani. Terus memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Israel, insya-Allah. Mulia dan suci kan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Madani? Percayalah, PH ini dan UMNO berpakat. Pakat apa? Mana buktinya? Dengan serban, dengan jubah, fitnah orang. Bila yang saya undi dengan Zahid? Tak habis-habiskan fitnah. Bila yang saya pakat dengan UMNO? Saya bukan Presiden PAS. Pergi mengemis kepada Zahid, minta sokongan. Mana buktinya? Malaysia Madani, rakyat disantuni. Politik ini bukan sekadar janji. Boleh janji apa pun. Boleh janji semua. Tetapi kena tunai. Apakah ciri-ciri orang munafik? Bila berjanji tidak ditepati. Jadi menteri, jadi Perdana Menteri bukan perlawanan pidato. Mengatakan orang, hari bercakap, marah ke orang. Maki orang. Bodoh. Bodoh punya Cina. Bangang. Rakyat bodoh. Ikut TV3 utusan Malaysia, rakyat bodoh. Rakyat Melayu bodoh. Bodoh. Ini penyakit apa ni? Bila bercakap bohong. Kita tidak dapat menerima yang terus bersekongkol dengan DAP. DAP terjemah agenda Malaysia yang tidak dapat diterima oleh UMNO. Parti Melayu tulen mustahil akan bekerja sama dengan DAP dan dengan Lim Kit Siang. Jangan menipu rakyat. Jangan melakukan kemunafak. Bangang.